meter RZ. Cemcemnya. Masa kecil dulu, masa kawan budak-budak dulu, kau selalu pergi rumah pak saudara kawan, peminat muzik rock. Kat rumah dia ada satu amplifier, ada M lah orang sebut, orang tak panggil amplifier penuh. Kat rumah dia ada M tahun 70-an. So ingat kawan rasa mungkin brand Sansui ke, brand Sony ke macam tu lah. Tapi yang utama ni, yang menarik perhatian buat tu kawan zaman budak-budak tu, VU meter ni. Sekarang korang pelik tak untuk yang tak tahu, ni benda apa Ini nama dia amplifier ataupun pembesar suara daripada Duke Audio, Noob Sound Duke Audio. Fungsi dia untuk membesarkan suara daripada phone ke, daripada audio source, phone ke, TV ke, PC korang ke. Bila korang ada speaker, ada set speaker yang kena connect dengan amplifier, dengan benda Allah ni, dengan amplifier ni korang boleh connect dia tu. Secara simplenya, High Fidelity Super Bass Tube Integrated Power Amplifier. Ini dia ada tulis kat sini, Duke Audio punya mat. Ini kotak yang kau dapat kalau kau beli Dia ada black kat situ, model kat sini T6 Pro. Tapi kotak dia ni kalau tak apa suka sebenarnya. Itu kotak lain itu barang lain tu, insya-Allah. Itu next. Dia tulis Hi-Fi Audio, Seek and Rival Creative Audio. Nampak macam murah sangat kan. Kotak ni benda yang kau macam tak berapa suka sangat untuk produk Duke Audio ni. Sebab kotak dia kita tak boleh nak display. Macam barang apa orang cakap, barang rebadge. Okay. Ni Duke Audio T6 Pro Ini ada apa? Make Hi-Fi Affordable T6 Pro. Ini manual dia. Apa-apa spek apa semua boleh baca kat sini. T6 Pro, banana speaker jack, Bluetooth version, QCC 5125, support aptX, aptX HD, LDAC, ada lagi SBC, AAC yang dia tak tunjuk sebab yang tu Bluetooth 5.0 yang tu, yang lama Ada benda-benda lagi ini. Lepas tu yang paling penting juga, power supply. Kalau nak 32 volt ke 48 volt. Tu ada dua perbezaan harga, kat situ Better ambil yang paling tinggi yang korang mampu. 32 volt pun korang rasa dah cukup. Tapi yang ni 48, version 48 volt. Yang lain-lain boleh baca spek dia kalau tak nak cerita sangat. Lepas tu yang ni warranty card, benda normal supply dulu. Power supply Noob Sound dengan Duke Audio ni dia satu company, satu brand. Yang ni 48 volt, 5A, 240 watt. Power supply dia ada LED. Lepas tu kita tengok ni M ni tak sabar. Ini mat. M dia cun mat. VU meter RZ. Cem-cemnya. Damai mat. Alhamdulillah. Power cord, UK plug, antena, GE tube, model JAN 5654W. Sama ada dua. Tube M ni untuk pre-amplifier. Dia menjadikan sound kau tu lebih bulat, bunyi dia lembut sikit. Dia tak tajam macam kelas D M yang lain. Tu je benda yang ada Tube M ni sama je kiri kanan. Kalau tak pakai antena ni, kalau korang guna LDAC, korang jalan jauh sikit je, lebih kurang 8 meter dah putus-putus audio. Itu kekurangan LDAC lah. Antena boleh pusing. Ada LED.
Bila kita on, dia akan ada masa untuk kumpul tenaga dulu sekejap. Lepas tu baru dia berjentak. Macam tu. Lepas tu ada bunyi relay. Bluetooth dia ada nama dia, Duke Audio T6 Pro. Lepas tu biasanya aku guna Bluetooth codec changer ni lah. Dia default dia, by default dia akan setkan phone korang dah set kat mana. Contohnya LDAC. Yang ni kalau guna app, dia ada juga kat dalam phone Android lah. Ini kita cerita phone Android lah. Enable developer mode dulu untuk phone Android. Dah ada developer mode, masuk developer option. Bluetooth audio codec, default dia LDAC. Bergantung atas phone apa korang guna lah. Kalau iPhone rasanya AAC sahaja. aptX kalau benda ni support aptX lah. Kalau M korang support aptX, macam ni support LDAC. Jadi kita guna LDAC. Cun-cunnya. Secara simpelnya macam tu lah. Bila korang ada set of speakers, macam kiri kanan kawan ni, speaker hi-fi orang panggil, ataupun speaker lama-lama yang korang ada tapi korang nak guna, korang kena ada amplifier ni. Jadi korang cerita lah sikit sejarah dia macam mana kan. Bukan sejarah amplifier tapi sejarah kawan sendiri. Sekecil dulu, masa kawan budak-budak dulu, kawan selalu pergi rumah pak saudara kawan, peminat music rock. Kat rumah dia ada satu amplifier, ada M lah orang sebut, orang tak panggil amplifier penuh. Kat rumah dia ada M tahun 70-an. Seingat kawan rasa mungkin brand Sansui ke, brand Sony ke, macam tu lah. Tapi yang utama ni, yang menarik perhatian buat tu kawan zaman budak-budak tu, view meter ni. Yang boleh buat kawan terbawa-bawa sampai sekarang. Yang boleh buat kawan beli benda ni sebab view meter ni. Dan sebab kawan minat juga benda tu kan. Minat amplifier tu sebab view meter ni. Itu yang utama sejarah dia kan. Zaman budak-budak tu kawan duduk, pak saudara kawan buka lagu, sambil-sambil dengar lagu tu, kawan perhati je view meter ni. Kadang-kadang sambil tidur. Sebab view meter ni macam mungkin daya menarik aku untuk, ataupun mungkin memberi kenangan untuk kawan daripada zaman budak tu sampai ke besar ni, untuk ingat ke view meter ni je. Itu je, serba sedikit. Untuk kawan replicate balik benda tu, ataupun kawan dapat speaker ni daripada Abang Zahar sebelum ni member kawan, Abang Zahar, tahun 2015, 2016 lebih kurang. Dah lama speaker ni pun, mungkin dalam tahun 90-an rasanya. Hampir 10 tahun kau simpan speaker ni kat Muhammad untuk kawan. Baru tahun ni baru kau ambil, hujung tahun lepas, hujung 2024. Kau cuci-cuci sikit. Lepas tu kau cari amplifier sebiji untuk play benda ni lah. Untuk play music daripada, untuk mainkan music, mainkan podcast melalui speaker ni. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu amplifier ni macam mana. Dia kecil dia size A5, kertas A5. A4 tu korang potong separuh, lebih kurang size dia. Dia ada tube amp, yang ni tube amp. Dia ada tone control, dia ada treble, ada bass, ada sub bass, ada volume control. Lepas tu ada source mana yang korang guna, Bluetooth, channel 1, channel 2, AUX. Channel 1, channel 2 tu kalau korang ada LP player ke, ada CD player ke, boleh guna untuk channel 1, channel 2 tu Basically dia macam tu. Setup korang, speaker RDL. Speaker ni 150 watt sebelah, 150. Jadi 300 watt untuk dua-dua speaker ni. Ini dia spek dia. DL188 front speaker. Impedance 4/8 ohm, sensitivity 90 dB, power handling 150 watt. Frekuensi respon 5 Hz to 120 Hz. Daripada Tech Lab Enterprise, Taman Sentosa, JB, RDL Acoustic. Kalau ada lagi lah company ni, Tech Lab Enterprise ni, kalau ada lagi. Ini setup kau Speaker mana-mana pun kau boleh guna untuk amplifier ni. Yang penting dia ada audio jack lah. Kiri kanan tu left and right tu, kau nak guna speaker apa pun boleh. Sebab dia yang ni rate dia 300 watt. Untuk spek kau boleh tengok. Macam mana kalau malam? Kita tengok. Dia ada lampu orange daripada tube amp tu. Lepas tu lampu daripada view meter tu. View meter ni tak boleh off. Dia tak boleh off lampu ke apa ke. Bila korang on, dia akan on macam tu lah. Kalau korang dengar lagu daripada phone ke, daripada PC ke, LP ke,
dia akan pergi kepada tube amp ni dulu. Sebagai preamp dia, ada banyak perbezaan pendapat tentang tube amp ni. Mana yang lagi best, guna tube amp ke guna digital punya bunyi ke, digital chip. Untuk di audio T6 Pro ni, dia ada dua-dua, analog tube amp ni. Lepas tu dia ada juga TPA 3255 untuk bunyi dia, untuk amplify suara tu Jadi audio source kau akan melalui tube amp ni dulu sebagai preamp. Lepas tu baru pergi kepada tune control. Ini bila kau off, kau boleh pilih mana kau nak guna Bluetooth ke, channel 1 ke, channel 2 ke, AUX ke. AUX ni untuk kau punya audio jack 3.5mm tu Kalau untuk Bluetooth ni dia ada SBC, dia ada AAC, dia ada aptX, dia ada ADAC. Kalau orang cakap aptX tu dah best kau kena try ADAC. CD-like quality. Tone control dia ada treble, ada bass, ada sub bass. Tapi lebih kepada kawan sebenarnya treble, mid bass dan bass. Sebab kawan tak ada subwoofer untuk try, dia ada amplifier ni ada output untuk subwoofer, cuma kawan tak ada subwoofer. Jadi kalau ada subwoofer mungkin sub bass ni akan lebih function Dia punya perubahan bila korang dengar lagu tu dia tak adalah macam significant sangat Cuma masih korang boleh dengar perbezaan bila korang main tone control 3 butang tone, 3 butang. Part yang korang suka tentang amp ni, design dia, orang cakap cun, lebih-lebih lagi pada view meter dia ni Nampak macam tahun 70-an punya amp. Nampak klasik, nampak timeless. Knob control dia ni, dia bukan plastik tau, ini aluminium. Ini boleh cabut tapi payah sikit nak je. Ini lah, very senang kot kalau nak cabut. Dalam plastik, yang ni plastik, luar ni aluminium. Kita rasa lah yang produk dia ni berkualiti, cun-cunnya. Setiap knob control dia ni kita rasa tau, kita akan ada rasa macam gigi-gigi macam tu. Tak ada lah bila korang pulas tu rasa kosong lah. Tengah ada macam bunyi gigi tu. Itu korang suka. 4 ni dia bergigi. Channel dia tu apa semua, dia macam dah ada stop kat mana. Lepas tu feeling dia tu macam sedap macam ada macam tu. Ada macam ni. Ada klik. Ini kualiti punya produk mat. Bukan China, cak ayam Ini bahagian belakang dia. Dia ada guna apa orang panggil dia ni terminal post ni Yang ni kau kena beli asing lah, kepala ni Kalau kau tak ada post ni, banana plug ni, kau boleh sambung je wire speaker kat sini. Ada lubang dia, boleh cabut. Ini boleh cucuk kat sini. Tapi kalau nak lagi cun, cucuk kat situ. Cucuk aja sini. Ini benda antara benda yang korang suka lah. Nampak produk ni premium lah. Ada AUX untuk korang guna 3.5mm jack kat sini. Lepas tu ada juga AUX out kalau korang nak masukkan audio ni pergi ke lain, pergi ke equalizer ke, pergi ke amplifier lain ke, ini pun boleh. Ni ada audio input dia, korang guna CD player ke, LP player ke, boleh masuk sini, ada 2. Dan AUX out ni juga untuk kepada subwoofer. Ini bahagian sini. Itu part yang korang suka. Yang korang tak berapa nak suka sebenarnya antena ni. Antena ni kalau duduk ke atas tu macam mengganggu lah, macam tak cun. Jadi korang ke tepi kan dia. Macam M zaman 70-an dia punya antena AM tu ke tepi macam ni. Duk audio T6 Pro ni, dia ada view meter dan dia ada adjustment untuk sensitivity view meter kat belah kiri kanan dia ni. Ini kau boleh access daripada guna screwdriver ke, guna benda-benda plastik ke, yang dia ada knob dia, kau boleh pusing kat sini untuk adjust sensitivity. Contoh macam ni Ini kau tengok. Yang ni kau adjust yang belah kanan untuk sensitivity view meter yang bukan bunyi. Kalau kau minat macam mana, kau nak view meter ni dancing banyak ke, sikit ke, kau boleh guna. Cuma kau akan gunakan setting yang paling low sekali ataupun sensitivity yang paling tinggi. Kalau yang low sekali macam ni, maksudnya view meter tu jadi berat kau akan gunakan yang paling sensitif untuk speaker kawan ni. Sebabnya dia ada term dia dalam
dalam term audio ni, term hi-fi, term apa orang cakap, term audiophile ataupun term speaker lah. Speaker ni terlalu efisien untuk amplifier ni. Maksudnya amp ni jalan kerja sikit je, tapi sebab speaker ni terlalu efisien, dia power, kita guna sikit je, bunyi dia dah kuat dah. Jadi bila macam tu, view meter ni akan bergerak sikit je. Macam korang tengok ni banyak dia bergerak Bukan sebab sensitivity ni. Ini kalau original dia macam mana korang nak tahu? Kalau view meter yang bagus ataupun view meter yang baik, bacaan yang betul, view meter dia akan macam ni Dia tengok berapa desibel yang korang play Tapi untuk daripada segi kepuasan, kita nak tengok view meter ni, kita nak tengok view meter tu bergerak tinggi paling-paling common nak cecah merah macam tu. Untuk korang dapat efek yang macam ni, untuk speaker kawan ni tak sesuai. Speaker ni terlalu efisien. Maksudnya korang kena guna speaker, kalau macam ni 150 watt, dua-dua belah jadi 300 watt. 300 watt ni korang kena amp ni pula 300 watt juga Jadi korang nak play music dengan pergerakan view meter yang macam tu, yang bergerak sampai ke merah ni, korang kena volume up. Turn volume up tu ikut dia punya bacaan betul faham tak? Dia teknikal sikit macam tu. Tapi ada satu ilmu yang kawan dapat daripada soundcertified.com. Kawan isi link kat bawah kalau korang nak belajar apa pasal lebih lagi pasal audio ni. Sebab kawan fry kat mula-mula beli view meter ni gerak sikit tak macam zaman kawan kanak-kanak dulu. Bacaan ni tak betul sebenarnya. Bergantung atas speaker yang korang guna Yang korang belajar daripada website, dia banyak kat forum apa semua tapi yang korang dapat ni ilmu daripada soundcertified.com. Korang ada bincang dengan dia punya owner website tu, macam mana korang nak dapatkan. Kalau nak amplifier tu slow tapi nak view meter tinggi, pergerakan view meter tu tinggi sound kuat-kuat sangat, bebel rumah kawan mat. Jadi cara penyelesaian dia, kalau korang ada masalah yang sama guna benda ni. Benda ni wall volume control nama dia, ataupun PA volume control. Yang ni kawan isi dekat link dekat description untuk korang tengok sebab benda ni dia banyak jenis, sesuai untuk amplifier tu atau tak. Dia yang tu korang kena study Yang ni kawan cerita untuk masalah kawan. Kawan guna benda ni, kawan control bunyi speaker ni dengan benda ni. Dia ada banyak cara untuk korang counter benda tu. Series resistor parallel ke, series ke, tu kena study benda tu. Tapi yang paling senang, paling efisien, paling praktikal guna wall volume control ni untuk korang control speaker korang, bunyi speaker korang tu, dan dapat efek view meter macam yang korang nak. Sebab tu sekarang ni korang boleh off bunyi speaker, tapi korang boleh volume up dekat amp ni untuk tunjuk efek kat korang view meter ni bergerak Itu mat aksesori Ni berapa ringgit ni murah. Dia ada banyak jenis. Yang ni antara yang murah, RM20, RM30 macam tu je. Apa-apa yang kawan cerita ni link dekat description mat. Senang korang nak beli, apa nak tengok apa kat situ. Dan ada satu lagi cara untuk korang counter benda tu, kena guna speaker yang kecil sikit. Contohnya guna speaker dalam 70 watt sebelah, volume separuh tu, speaker pun tak bunyi kuat sangat. Ini 300 watt mat, bergegar rumah. Okay, dari segi kualiti bunyi, sebenarnya kawan tak boleh nak test sangat daripada kualiti bunyi ni kat sini, sebabnya copyright. Lagi satu, daripada dalam video tu dia tak menggambarkan bunyi dia yang sebenar Amp ni dengan speaker ni bunyi dia lain-lain, kau kena dengar sendiri. Lepas tu atas preference korang suka bunyi macam mana Amplifier jenis ni bunyi macam ni, speaker jenis ni bunyi macam ni. Jadi dia banyak sangat variable. Benda tu korang kena dengar sendiri. Untuk video ni bolehlah korang pasang satu untuk amati bunyi macam mana yang korang dengar. Sikit-sikit, bukan sepenuhnya Royalty free ni pun dia masih lagi bukan free. Bila korang upload video tu kadang-kadang masih lagi detect copyright. On dulu, nombor 2. Okey, dah cukup untuk lagu. Nanti kena copyright tak pasal. Ini bila
kita dengar ZS3, tengok podcast 5 bersamaan dengan podcast 15 treble hari kena Ramadan rendahkan 1446. So alhamdulillah dengan izin Allah kita melalui separuh daripada tempoh Ramadan. Itu contoh penggunaan kawan Dan alhamdulillah walaupun terdapat hujan. Kelebihan guna wall audio control ni macam ni lah. Korang boleh control speaker ni bunyi macam mana Korang nak kuat ke, korang control kat sini. Volume control ni jadi korang punya volume 50%, 50% lagi untuk effect view meter ni. Ini benda ni sebenarnya korang kena ada sendiri baru korang faham macam mana kerja dia tu Kita masuk daripada segi kualiti bunyi macam mana. Kalau nak letakkan benchmark sebab buat video untuk cerita kat orang bunyi macam mana, benda tu macam tak relevan. Sebab speaker bunyi lain, amp bunyi lain, telinga korang prefer bunyi lain-lain. Tapi untuk kita letakkan benchmark satu untuk senang faham dalam video, sebelum ni kau pernah guna Woozy Audio HT21. Dia amp macam ni juga, cuma harga dia murah. Harga dia dalam 100 lebih macam tu. Beza harga dia banyak Yang ni harga 500, 600, 700. Yang tu harga 100 lebih. HT21 tu, HT21 Woozy Audio tu pun dah best. Yang kopi punya, yang tu pun dah best. Yang tu chip guna TDA kau lupa berapa. Yang ni guna TPA 3255. Bunyi jauh beza. Boleh dengar perbezaan bunyi tu. Sebab kau dah guna variable yang tak bertukar. Speaker ni yang kau guna bunyi tetap bunyi Tone control ada, bass, treble ada. Tapi beza bunyi amp Woozy Audio HT21 dengan Duke Audio T6 Pro ni macam langit dengan bumi Kau boleh dengar bunyi yang ni lagi detail. Cuma yang beza lagi harga. Woozy Audio tu murah, yang ni mahal. Tapi dua-dua boleh guna, tak ada masalah. Semua atas preference korang macam mana yang kau dengar. Lagi satu yang kau suka, bila kita guna Bluetooth codec LDAC tu, rasa macam tak nak guna yang SBC, AAC, aptX ke dah tak nak guna. Sebab LDAC tu bunyi dah macam CD. Macam kau cucuk 3.5mm jack tu, macam kau cucuk audio jack pada phone, kau dengar perbezaan bunyi tu kau dah macam tak boleh nak detect bila kau guna LDAC ni. Dan untuk 2025 ni, kalau kau nak cari amp, kau kena cari yang Bluetooth codec dia paling-paling cikai pun AAC. Kalau ada aptX tu okey. Tapi LDAC punya memang berhati setakat kau dengar tak perlu dah kau susah nak cucuk audio jack tu apa semua. Ada masa kau kena pakai juga kalau kau nak dengar detail sikit lagi tapi untuk penggunaan biasa LDAC dia kurang delay. Kalau kau dengar live tu dengar podcast live ke, delay tu tak apa nak ada. Kurang delay dia berbanding kalau kau guna codec yang sebelum-sebelum ni macam AAC ada delay, SBC lagilah ada delay, LDAC delay kurang, kualiti bunyi macam CD, lebih kurang macam CD. Tapi itu semua kalau bab audio ni macam kawan cerita sebelum ni macam korang tahu sendiri setiap orang ni dia ada perbezaan bunyi masing-masing. Telinga korang ni bertindak balas lain-lain. Itu yang kawan dengar. Jadi macam tu serba sedikit tentang amp ni. Apa yang kawan suka, review sikit-sikit untuk kawan tengok hobi kawan hobi masa lapang sekarang ni. Kalau korang ada pengalaman ataupun ada kenangan dengan view meter, dengan amp, boleh kongsi kat bawah. Kalau korang minat ke korang nak beli ke tak nak beli. Yang sebelum ni tak tahu, dah tahu ke macam mana. Jadi kongsi pengalaman korang kat bawah Harga dia korang boleh tengok dekat description kat bawah. Harga dia mungkin berubah. Ada 32 volt, ada 48 volt. Jadi korang boleh pilih sendiri. Yang ni serba sedikit InsyaAllah ada produk lain daripada Duke Audio ni. Kita nak tengok sikit. Ini ini esok. Ini dah nak waktu sahur ni, InsyaAllah.